Lagi-lagi rumah bumi lot. Lagi-lagi rumah untuk Melayu. So hari ni saya nak offer kepada yang non bumi. So kita ada teres setingkat dan juga kita ada semi-D. Dan kita offer juga untuk banglo. Untuk non bumi kita memang ada sediakan untuk rumah tuan-tuan ni. Rumah semi-D ada, teres ada, banglo pun kita ada kat sana. Okey, so lokasi kita berdekatan dengan hutan simpan Sungai Udang Melaka. So kalau sebelah kanan kita menghala ke Masjid Tanah dan kita betul-betul belakang shop plot Taman Masjid Tanah. So hari ini kita nak review rumah semi D satu tingkat. Okay, semi D berkembar. Yang istimewa untuk unit kali ini adalah unit semi D corner lot. Okey, ni bahagian depan dia, carport dia. Okey, so menghadap rumah teres setingkat. Sini pun sama, ada 2 row, 1 row kat sini, second row kat situ. So ni rumah semi D 2 unit sahaja. So tuan-tuan boleh tengok dia punya keluasan tepi dia ni. Okey. So total land area dia 4858, 4858. Okey, dengan carport dia. So untuk bukaan rumah ni 40 kali 80. Okey, ada 4 bilik, 2 bilik air. Yang best untuk rumah ni, dia punya living area besar dan juga binaan dia menggunakan batu bata merah. Itu yang best tu. Okey, yang mana dia mengurangkan penyerapan haba waktu siang. Ni. So bilik nombor 2, bilik nombor 3. So ni bahagian belakang. Ada pintu sliding, ada 1 bilik lagi kat sini. Pintu sliding ada bahagian tepi ni. So ada 1 teres kat atas ni. Dan ini adalah dia punya kitchen area dia. Okey, dan ada 1 tandas di bahagian belakang. Okey, so belakang macam biasa 10 kaki tanah lebihan di bahagian belakang. Itu yang best tu. Okey, so batu bata merah unit corner lot pula tu. Okey, total land area dia 4858 square feet. So untuk rumah semi di setingkat ni, dia punya pegangan adalah freehold untuk non bumi. Tapi bumi lot pun boleh belilah. Okey, so promotion daripada developer, kita akan tanggung dari segi legal SPA dan untuk disbursement kita tanggung. So untuk booking rumah ni hanya memerlukan RM500 sahaja. So berapa harganya? Okey, untuk harga rumah ni semi D corner lot 4 bilik 2 bilik air, bukan 40 kali 80, kita nak jual dengan harga RM517,000 sahaja. So kalau ada yang mana-mana yang berminat, tuan-tuan boleh contact saya, Faizal Hartanah, tekan link dekat bio. Bye bye.